Hari sepi di latar panggung. Di sebuah tempat bernama Bandar Selama yang terletak di hujung utara negeri Perak, tinggal seorang lelaki bernama Jai. Sudah berpuluh tahun dia memancing di sungai-sungai jernih kawasan itu, tetapi tempat kegemarannya tetap satu, latar panggung. Air terjun kecil yang tersembunyi di celah hutan itu menjadi syurga bagi pemancing seperti Jai, terutamanya kerana satu spesies yang sangat digemarinya, ikan tengas. Ikan tengas bukan sebarang ikan. Ia bijak, lincah dan hanya hidup di air yang sangat bersih. Menangkapnya bukan mudah, tapi itulah yang membuatkan Jai terus datang ke latar panggung. Demi cabaran dan ketenangan yang tidak dapat dibeli dengan wang. Pagi itu, Jai bangun awal seperti biasa. Langit masih kelabu. Pagi menyelimuti kampung. Dengan batang pancing usangnya, umpan cancing yang dikorek dari tanah kebun belakang rumah, serta bekalan nasi lemak dan teh panas dalam tamus, Jai memulakan perjalanannya ke latar panggung. Setibanya di sana, suasana hening menyambutnya. Bunyi gemersik air terjun, desiran angin di celah daun, dan burung-burung berkicauan seperti lagu alam yang hanya difahami. Jai duduk di atas batu besar yang licin oleh lumut, tempat yang sudah menjadi kerusi rasmi setiap kali dia datang ke situ. Jam berlalu, 3 kali mata kail ditukar, 5 tempat dicuba. Umpan ditambah daun ketapang seperti pertua orang lama. Namun, seekor tengas pun tidak muncul. Kadang-kadang, air sungai begitu jernih hingga dapat lihat ke dasar, tapi tidak ada bayang ikan. Hairan juga, bisik Jai sambil menggaruk kepala yang tidak gatal. Selalunya, paling kurang pun 2 ekor. Matahari mula tinggi di langit. Teh dalam tamus sudah sejuk. Nasi lemak tinggal habuk sambal dan daun pisang yang kering. Namun, Jai masih di situ, termenung melihat aliran air yang tidak pernah berhenti. Walaupun tiada seekor ikan yang dapat ditarik naik hari itu, Jai tidak marah. Dia tidak pulang dengan tangan kosong. Dia pulang dengan hati yang damai, kerana bagi Jai, memancing bukan hanya soal tangkapan, tetapi soal mendengar suara alam, soal bersendirian tanpa gangguan, dan soal mengingati bahawa hidup ini kadang-kadang tenang, kadang-kadang kosong, dan semuanya tetap bermakna. Dan esok, kalau tiada hujan dan badan masih kuat, dia pasti akan kembali. Siapa tahu, mungkin tengas-tengas itu hanya berehat hari ini. Sekian, terima kasih.